So dia pun tak puas hati, dia keluar pula dengan isu ini. Padahal benda ni dah jelas, memang kita tak boleh buat apa. Betul ke? Ya, dia nak cari. Dia kata saya curi duit. Saya tunjuklah saya curi duit. Pasal kalau kita curi RM10, RM100 boleh bubuh dalam poket. Tapi bila curi RM1 bilion, isi satu bilik ni, nak simpan di mana? Saya nak simpan di mana? Kalau saya simpan di bank, ada surat dalam bank. Kalau saya simpan cash, mana dia cash? Saya tak ada cash. Kalau dia kata saya ada, tunjuklah. Sampailah tak boleh tunjuk. Dah 2 tahun dah. Ni baru nak bicara hujung tahun ini, bulan Ogos, barulah nak ada perbicaraan. Saya nak tahulah, boleh tunjuk dia tak saya ada duit? Saya tak ambil duit. Saya banyak orang fikir kerana saya ni jadi Perdana Menteri boleh curi duit. Saya tentu curi lah. Tapi saya tak curi, saya tak ambil satu sen pun. Bahkan banyak orang, saya tak cerita kepada orang benda ni. Bila saya nak berhenti, nak jadi Perdana Menteri, berhenti, kerjaan nak bagi tanah kepada saya. Ini apa nama, Tan Sri ini Osman, dia KSN belum jumpa saya. Dia kata boleh kena saya nak letak jawatan, nak bagi kerjaan, nak bagilah hadiah Sagwati lah kunun. Saya kata saya tak terima, saya tak ambil, free tak ambil. Tapi kalau nak jual tanah kepada saya beli. Dan saya beli tanah yang ada, yang saya punya tu, saya beli, saya bayar. Ada receipt semua ada. Saya beli, saya tak ambil. Buta, free tak ada. Saya tak ambil. Tapi kata nak saya kata curi duit. Mana dia duit? Curi. Saya bukan macam dia orang, bukan main belagak ni, isteri pakai ini. Isi saya pakai apa? Dia macam orang biasa aja. Rumah saya pun macam orang biasa aja. Saya tak ambil duit. Tapi dia kata saya ambil duit, tunjuklah. Tunjuk duit. Apa kami percaya Tun? Kami bersama dengan Tun. Tu dia ni anak-anak muda yang menyokong berjalan Tun lah. Sebab kami sebenarnya jujur, kami di doktrin untuk di bukan kuat, okay. Untuk kita tak nampak apa yang Tun buat kat negara, tetapi lebih kepada nampak yang Tun sebenarnya ada muslihat sebalik itu. Tetapi lepas dia dah naik, kita nampak ini semua ketimbang, iaitu kencing, tipu dan sembah. Kita kena hantam sampai dia tumpang. Itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Saya mewakili urus setia untuk Ibu dan Ahmad 1 Juta Rakyat Malaysia ini sebenarnya Tun.